Sedap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam episod yang kedua, biskut raya pilihan Gombak Gems kali ni, kita nak rasa satu coklat yang dia panggil dark chocolate daripada kawan saya sendiri, Hezri Yassin. Kalau korang nak, korang dapatkan nombor telefon di hujung pada video ini. Jom, saya nak review dark chocolate daripada kawan saya, Hezri Yassin. Dia yang promote dekat saya hari tu. Saya dah beli satu balang. Ni saya request lagi satu balang. Dia kata yang ni limited. Agak limited juga. Jom, kita nak rasa kenapa limited sangat biskut raya ni, kan? Let's go. Okay, memang pattern kuih raya sekarang ni semua jenis ada yang tutup macam ni setakat yang saya jumpa. Dia ada tak bubble juga kat sini. Okay, jaga tumpah ni dalam kita. Okay, jom kita enjoy the moment. Moment of truth ni, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, guys, tengok, dia ada coklat kat dalam tu. Sedap gila, guys. Sedap tekstur dia. Biskut raya pilihan Gombak Gems. Sedap. Okay guys, itu saja. Kalau korang ada biskut raya yang nak saya cuba menjadi pilihan Gombak Gems, boleh komen di bawah. Biskut raya siapa pula saya nak cuba, nak rasa. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.